Korang mesti tak tahu dekat Puncak Alam ni ada satu food court yang best kalau korang nak datang makan and lepak. So sini aku bawa korang dekat gerbang lepak di puncak yang berada di Puncak Alam ni. Let's go! Dari suasana sampailah makanan dia, memang best gila dekat sini. Makanan Melayu sampailah makanan Western, semua ada dekat sini. Korang pun dah tak payah risau. Korang boleh je datang bawa family atau kawan korang makan dekat sini. Yang paling bestnya dekat sini ada lebih daripada 100 menu yang korang boleh pilih. Korang cakap je korang nak apa, semua ada dekat sini. So memang best kalau korang nak buat jadi pot lepak korang. Ni dia menu kita orang malam ni. First makanan kita orang try sate dia. Sate yang bakar panas-panas and juicy, tambah pula kuah kacang. Memang syahdu. Grilled chicken aglio olio spaghetti dia pun sedap gila. Creamy and ayam dia memang empuk. Pat kapro yang sedap macam ni pun ada. Portion nasi goreng seafood selambak dia memang tak main-main weh. Sedap and crispy. Korang yang minat soto kangkung wajib try dia punya dekat sini. Sedap gila. Yang ni pula favourite aku. Nasi lemak sotong crispy. Nasi lemak campur dengan seafood. Memang jadi. Dia pula cuba bubur berlauk diorang. Puas gila tengok portion selambak macam tu. Sedap and confirm kenyang gila. And apa yang aku boleh cakap, makanan yang ada dekat sini memang puas hati and tak mengecewakan langsung. Makanan yang banyak, sedap pula tu. So kalau korang nak datang, korang boleh datang pada setiap hari kecuali Ahad daripada pukul 5 hingga pukul 12.30 malam. Apa pun, makan dulu baru kamu. Jom kita.